Jom! Okey. Nak tahu apa yang kami buat kat sini? Kami beramai-ramai datang ke sini. Okey, teruskan bersama dengan kami. Kami akan kongsi. Jom! Okey. Nak tahu apa yang kami buat kat sini? Kami beramai-ramai datang ke sini. Okey, teruskan bersama dengan kami. Kami akan kongsi. Jom! Institut Tanah dan Ukur Negara Instun ditubuhkan pada 1 Mei 1998 berikutan arahan daripada Jemaah Menteri pada 9 Julai 1997. Pada ketika itu, Instun terletak di bawah pengurusan Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi KTPK. Tugas melatih yang dahulunya dijalankan oleh Seksyen Latihan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan dan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia kini dikendalikan sepenuhnya oleh Instun. Sebagai satu-satunya institusi latihan awam bagi bidang pentadbiran tanah, ukur dan pemetaan serta teknologi maklumat yang berkaitan, Instun ditubuhkan pada tahun 1998 dan beroperasi sepenuhnya di Tanjung Malim, Perak pada tahun 2002. Berlatar belakangkan keindahan Banjaran Titiwangsa, Instun merupakan satu-satunya institusi latihan awam di Malaysia berfungsi dalam pembangunan program latihan dan pembelajaran dan sebagai pusat penyebaran maklumat dan rujukan utama dalam bidang tanah dan ukur negara. Dasar Instun ialah mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran perkhidmatan awam, badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan yang terlibat dalam pentadbiran tanah, ukur dan pemetaan selaras dengan fungsi dan perkembangan teknologi terkini untuk menyumbang kepada pembangunan negara. Perkhidmatan di Instun diterajui oleh pengarah Instun dan disokong oleh 5 bahagian utama iaitu bahagian pengurusan dan perundangan tanah, berperanan untuk membangunkan kompetensi warga pentadbiran tanah negara melalui pelaksanaan program latihan, khidmat nasihat dan penyelidikan dalam bidang pentadbiran dan perundangan tanah. Bahagian ukur dan pemetaan berfungsi untuk membangunkan kompetensi warga Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia dalam melaksana pembangunan program latihan, penyelidikan serta khidmat nasihat dalam bidang ukur dan pemetaan. Bahagian teknologi maklumat berperanan melaksanakan program latihan, khidmat nasihat dan penyelidikan berkaitan teknologi maklumat serta mengurus infrastruktur dan infostruktur ICT yang menyokong kelancaran operasi Instun keseluruhannya. Bahagian penyelidikan dan pembangunan bertanggungjawab merancang dan mengurus pelaksanaan dasar serta polisi, program pembangunan kompetensi tenaga pengajar, pengurusan dan penilaian latihan Instun serta inovasi dan penerbitan yang berkualiti. Bahagian pentadbiran dan kewangan bertanggungjawab merancang, mentadbir, mengawal dan menyelaras urusan pentadbiran dan kewangan di samping melaksanakan program latihan umum di Instun. Berdasarkan kepada visi dan misi, Instun menawarkan program-program latihan jangka pendek melalui pendekatan pembelajaran bersemuka di dalam bilik kuliah, pembelajaran dalam talian, seminar, kajian kes, perbincangan, latih amal, kerja lapangan dan juga lawatan. Instun turut menyediakan barisan tenaga pengajar pakar yang berdedikasi dan kompeten, suasana pembelajaran yang kondusif, capaian bahan rujukan dan ilmiah serta penggunaan perkakasan teknologi terkini dan moden. Antara kemudahan yang disediakan oleh Instun kepada peserta kursus adalah bilik kuliah, bilik penginapan, pusat kecemerlangan, auditorium
dan pelbagai kemudahan lain yang terdapat di Instun. Selain itu, kemudahan Instun turut digunakan oleh agensi luar melalui sistem tempahan fasiliti kerajaan di portal MyTC. Antara kejayaan dan pencapaian Instun, kerjasama strategik bersama organisasi luar. Selain itu, Instun turut menawarkan latihan kepada peserta antarabangsa melalui Program Kerjasama Teknikal Malaysia MTCP. Penganjuran seminar berimpak tinggi dan penglibatan pembentang dan peserta luar negara. Seminar Falak Nusantara SARAS. Seminar Drone SEMID. Instun juga menganjurkan seminar pentadbiran dan perundangan tanah bertujuan memberi pengetahuan dan kefahaman kepada anggota pentadbiran tanah, agensi kerajaan, swasta serta orang awam. Penganjuran program umum berkaitan nilai-nilai murni, ceramah agama, integriti dan sebagainya. Instun telah mendapat pengiktirafan piawaian kualiti pengurusan daripada SIRIM bagi Sistem Pengurusan Kualiti SPK, Pengurusan Latihan Instun dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat ISMS. Bagi memastikan peserta mendapat manfaat, kemudahan pembelajaran yang moden dan interaktif disediakan, antaranya Pusat Kalibrasi Peralatan Pengesanan Utiliti Bawah Tanah yang telah dirasmikan pada 19 Ogos 2020. Dengan kewujudan pusat kalibrasi berkenaan, membuktikan Instun sentiasa menyokong perkembangan dalam bidang berkaitan pembangunan dan pemetaan utiliti di Malaysia. Instun sentiasa mengikuti perkembangan teknologi dalam menyediakan peralatan ukur yang terkini sebagai alat bantu mengajar kepada peserta. Kemudahan bot hidrografi Instun yang dikenali sebagai Horizon dilengkapi dengan sistem kuasa penggerak, sistem pengukuran dan sistem kawalan digunakan untuk pelaksanaan kursus hidrografi. Instun telah membangunkan sistem pengurusan kursus bersepadu bagi memastikan kursus-kursus di Instun dapat dilaksanakan dengan berkesan. Instun komited untuk menjadi sebuah pusat kecemerlangan latihan dan pembangunan kompetensi dalam bidang pentadbiran tanah, ukur dan pemetaan serta teknologi maklumat berkaitan. Instun mendahului cabaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Kembali kita bertemu lagi pada Bicara Ukur, anjuran bahagian ukur dan pemetaan Institut Tanah dan Ukur Negara. Pada hari ini kita bersiaran secara langsung di Riciamo Coffee, tempat yang cantik, tempat yang menarik, sesuai dengan program kita pada hari ini, iaitu program Bicara Ukur bersama dengan otai kita otai dalam bidang ukur kadastra kita. Kita bersiaran di Riciamo Coffee, di residensi UTM KL, Kampung Datuk Keramat, Kuala Lumpur. Tanpa melengahkan masa lagi, saya memulakan Bicara Ukur, program Bicara Ukur kita pada hari ini. Ingin saya memperkenalkan tetamu kita, panel kita pada hari ini bagi program Bicara Ukur bagi bidang kadastra. Saya menjemput dan meraihkan kita punya panel. Saya perkenalkan Tuan Lui Kam Seng, Surveyor Lui Kam Seng, dari Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Ibu Pejabat, merupakan seorang pengarah ukur seksyen atau juga merupakan subject matter expert SME kadastra, dan bidang kepakaran Surveyor Lui Kam Seng adalah dalam ukuran kadastra. Selamat datang Mr. Lui. Terima kasih. Tuan, pada pagi ini kita bersiaran secara langsung bagi program Bicara Ukur, anjuran bahagian ukur dan pemetaan Institut Tanah dan Ukur Negara Instun. Selamat datang Mr. Lui. Terima kasih. Okey, pada pagi ini, program kita pada pagi ini, kita akan membincangkan mengenai bidang kadastra, dan juga kita akan membincangkan juga mengenai e-kadastra yang saya bawakan untuk bercerita mengenai kita dalam bidang kadastra dan juga e-kadastra. SME kita yang pakar dalam bidang kepakarannya dalam ukuran kadastra. Alright, boleh kita mulakan? Boleh, sedia. Tuan Surveyor? Silakan. Okey, tajuk kita bicara ukur kita pada hari ini iaitu evolusi kadastra di Malaysia, Tuan. Okey, soalan saya yang pertama, Tuan, bolehkah Tuan berkongsi bersama dengan penonton di luar sana, okey, yang mungkin ingin mengetahui mengenai sejarah dan permulaan sistem kadastra di Malaysia. Silakan Tuan. Okey, terima kasih. Sebelum tu saya ingin mengucapkan dengan berbesar hati sangatlah kerana pihak Institut menjemput saya pada hari ini untuk berbicara tentang e-kadastra. So selamat pagi. So tentang e-kadastra ni, sebenarnya bidang kadastra ni sejak lama, Jupan ditubuhkan sejak 1885. So banyak evolusi yang berlaku lah di sepanjang tahun tu, lebih pada 125 tahun terdahulu. Okay. Masa saya masuk dalam Jabatan Ukur ni pada tahun 1992 tu, kita masih dalam peringkat manual. Sistem e-kadastra tak ada lagi, kita masih buat semua perkara dalam bentuk manual, walaupun pada masa dahulu sekitar tahun 1985 Jupan Johor dan Jupan Pahang sudah ada sistem komputerisasi yang tersendiri. Tetapi otomasi sistem pada masa itu hanya tertumpu kepada penawanan pangkalan data ukur kadastra. Dia hanya tidak melibatkan proses ukur masih kita buat cara manual, iaitu menggunakan jilid kiraan. Di Padang pula kita gunakan vernier, theodolite vernier pun ada, theodolite optik pun ada. EDM masa itu tak ada lagi, masih baru. So kita more tu pakai rantai untuk mengukur. So zaman-zaman itu memang zaman kolonial betul lah. Walaupun saya masuk dalam tahun 1992, tapi era kolonial tu masih pekat diamali ataupun diamalkan di semua jabatan ukur negeri. Sangat strict, sangat tegas. Semua pengiraan ukur kadastra pun dibuat secara manual. Betul. Menggunakan kalkulator. Zaman saya kita pakai kalkulator Casio 603. Dah cukup hebat lah, boleh buat programming sikit kat sana. So bermula pada zaman itu juga 1992, Jupan dah ke arah mengkomputerisasikan amalan-amalan ukur di 13 Jupan negeri.
Okey, ni yang dinamakan sebagai projek mini CALS, iaitu masa tu kita cuba untuk populatekan ataupun mewujudkan pangkalan ukur data kadastral kita untuk 13 JUPAM negeri, dan pada masa yang sama juga kita otomasikan proses kerja kita sama ada di pejabat ataupun di lapangan. Tapi pada masa mini CALS tu kita lebih tumpukan pada proses-proses di pejabat. Itu bermulanya peringkat evolusi kadastral lah ke arah computerization. So sebenarnya saya sangat bertuah bila saya masuk jabatan tu, saya bersama-sama dengan jabatan ke arah mengotomasikan proses-proses ukur ni. Sebab tu saya tahu sejarah daripada dahulu sampailah sekarang dengan wujudnya e-kadastral. E-kadastral diwujudkan pada tahun lebih kurang 2006. Sampai sekarang kita masih dalam proses meningkatkan taraf projek-projek e-kadastral ini. So selain pada itu juga, di sepanjang evolusi sistem kadastral ni dengan bermulanya mini CALS pada tahun 1991 dan 92, kemudian kita upgrade lagi, menambah baikkan dari sistem kadastral ni dengan mewujudkan projek SPDK, sistem pengurusan data kadastral. So dalam SPDK ni kita lebih tumpukan kepada penawanan plan-plan akui kita daripada hard copy kepada soft copy. So kita dah wujudkan dua pangkalan data yang besar, iaitu pangkalan data ukur kadastral yang melibatkan log-log kadastral, dan pada masa yang sama kita ada pangkalan data image dokumen yang merupakan plan-plan akui yang telah diimbas ke dalam bentuk TIFF. Terus dengan SPDK kita upgrade lagi menjadi SPDK upgrade, menumpukan pada sistem dengan menggunakan teknologi yang terkini, sehinggalah ke field to finish pada tahun lebih kurang 2000, di mana kita menumpukan pada pengukuran di lapangan. Kita ubah cara pengukuran di lapangan daripada cara manual, fieldbook manual, sehinggalah kepada penggunaan compact dan juga penggunaan TAFU. Ini semua bermula daripada tahun 2000 dan ke atas. Sehinggalah pada e-kadastral pada tahun 2006 kita perketatkan lagi ataupun kita memperkasarkan lagi sistem ukuran kita dengan menggunakan teknologi moden. So itu secara ringkaslah evolusi sistem kadastral daripada manual ke digital sehingga sekarang. Okey, baik Tuan. Okey, seterusnya kami ingin tahu juga Tuan, secara mendalam perkembangan sistem kadastral yang sedia ada di Malaysia ini. Silakan Tuan. Okey. So bila kita cakap tentang sistem kadastral ni, saya lebih tumpukan pada sistem e-kadastral yang kita bangunkan pada tahun 2006. So sistem e-kadastral ni dikuat kuasa pada semua JUPAM negeri pada 1 Mei 2010. So kita mula beralih pada pengukuran secara manual pada fully digital pada tahun 2010. Dalam e-kadastral ni kita banyak buat perubahan, terutamanya sistem dan juga metodologi pengukuran. Sistem tu kita tukar daripada penggunaan bearing distance kepada coordinated kadastral, iaitu pengukuran berasaskan koordinat. Dengan adanya koordinat, iaitu koordinat yang dianggap sebagai what you see is what you get. Maksudnya ialah koordinat yang kita dapati daripada pangkalan data akan menunjukkan koordinat yang sebenar di atas lapangan dengan anjakan lebih kurang 5 hingga 10 cm. So dengan adanya ketepatan 5 hingga 10 cm itu, bearing distance sudah tidak relevan. So kita menggunakan koordinat ke koordinat untuk buat pengukuran. Daripada koordinat kita boleh mengira bearing distance untuk dijadikan sebagai plan akui. So dengan penggunaan koordinat ini, kita memperkenalkan pula penggunaan GNSS, Global Navigation Satellite System. So dengan adanya GNSS, kita boleh membuat pengukuran e-kadastral di lapangan dengan menggunakan MyRTKNet di lapangan. So dengan penggunaan MyRTKNet, kita akan terus mendapatkan koordinat titik-titik yang hendak diukur. So daripada titik-titik yang diukur ni, kita akan proses
dan juga buat semakan di lapangan menggunakan least square. Daripada least square itu kita dapatkan adjusted coordinate, dan daripada adjusted coordinate itu kita kira balik bearing distance untuk dijadikan plan akui. So pada masa pewujudan e-Kadastra ini, kita anggap semuanya berjalan dengan baik, iaitu apa yang kita tawan dalam pengkalan data sama dengan apa yang kita ukur di lapangan. Itu ialah hasrat e-Kadastra, coordinated kadastra yang kita wujudkan sejak tahun 2010. So untuk mewujudkan coordinated kadastra ni, perasan sentiasa berjalan dan sentiasa kita teruskan dari masa ke semasa untuk mendapatkan koordinat yang tepat. Sebab hasrat di e-Kadastra yang untuk dapatkan ketepatan 5 hingga 10 cm di lapangan berbanding dengan cerapan. Sebab itu perasan sentiasa dibuat untuk mendapatkan kejituan yang kita sasarkan. Dengan adanya kejituan itu, barulah kita boleh menggunakan pengukuran cara koordinat sepenuhnya. Tapi walau bagaimanapun, disebabkan oleh punca data kita yang terdiri daripada first class dan second class pada masa dahulu, untuk mencapai sasaran 5 hingga 10 cm sebagaimana yang dikehendaki dalam e-Kadastra memang amat mustahil lah. Sebab puncanya dah ada error, dah ada selisih. So bila dah ada selisih, dengan pelarasan saja dia tidak akan dapat wujudkan ketepatan 5 hingga 10 cm. Sebab itu memulai tahun lepas kita dah mengolah langkah untuk mengubah cara adaptasi coordinated system kita. Kita dah mula beralih daripada koordinat kepada bearing distance guna bagi kawasan-kawasan di mana ketepatannya tidak mencapai 5 hingga 10 cm. Sebab itu kita ada Peraturan Ukur Kadastra 2009. Peraturan Ukur Kadastra 2009 hanya boleh diguna pakai jika koordinat di kawasan yang diukur tu berada dalam had 5 hingga 10 cm. So sekiranya ia tidak berada dalam had 5 hingga 10 cm, kita kena berpatah balik pada fundamental survey, iaitu penggunaan bearing dan distance, penggunaan PO and new, refit, close travel, cerapan matahari. Semua ini adalah fundamental survey yang kita belajar sebagai seorang juruukur. Asasnya. So we have to go back to fundamental survey. Sebab tu pada tahun 2010 satu surat perkeliling dikeluarkan, surat perkeliling KPUP 1 2010. Tujuan dia ialah untuk memaklumkan bahawa jika ketepatan 5 hingga 10 cm berbanding dengan cerapan dan NTCP koordinat tidak dapat dicapai, kita berbalik kepada penggunaan bearing distance dan fundamental survey. So tahun 2010 dah ada dah surat perkeliling kenaan. So meaning to say jabatan dah nampak ke hadapan apa yang akan berlaku sekiranya penggunaan koordinat tidak boleh digunakan. So itu lebih kurang saya nak ceritakan tentang evolusi dan juga sistem e-Kadastra. Okey, baik. Jadi perkembangan kadastra di Malaysia ni, sistem kadastra di Malaysia ni adalah daripada bearing dan juga distance, kemudian kita beralih kepada koordinat. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baik. Soalan yang terakhir mungkin tuan surveyor. Okey, dengan adanya suntikan teknologi tuan-tuan dan puan-puan pada teknologi, perkembangan teknologi pada masa kini, pasti arah dan hala tuju kepada dalam sistem e-Kadastra ni mungkin lebih jelas tuan ya. Okey, boleh tuan kongsikanlah dengan penonton kita juga, okey, hala tuju, way forward, pandangan tuan, hala tuju bagi sistem kadastra di Malaysia. Okay. Silakan. Sebagaimana yang saya terangkan tadi, coordinated kadastra adalah berasaskan pada koordinat. So jikalau nilai koordinat NDCP berbanding dengan hasil cerapan di lapangan dalam had, teknologi akan sangat membantu. Sebab itu selalu saya tekankan bahawa teknologi hanyalah satu alat ataupun is a tool. Is a tool. Teknologi is a tool untuk membantu kita membuat pengukuran. Niatnya tidak boleh replace the whole thing for kadastra survey. Teknologi is only a tool. Dia membantu kita
membuat pengukuran dengan cepat dan juga pantas. Fundamental survey itu masih kita pegang. Fundamental survey itu sejak dahulu kala sampai sekarang, dan apa yang kita belajar di universiti, di politeknik, di IPTA, IPTN, semuanya berpegang pada fundamental survey. Kita tidak boleh lari daripada fundamental survey. Fundamental survey yang menjadikan kita sebagai seorang jurukotanah, bukannya teknologi. Jika teknologi boleh replace, boleh menggantikan pengukuran kadasar, jurukotanah dah tak wujud dah. Jurukotanah dah tak wujud dah. Semua orang boleh buat dengan menggunakan GPS. Terus kita dapat keluar pilih PA. Menggunakan UAV contohnya, kita boleh terus keluarkan polotan yang kita nak. Semuanya dengan menekan kunci perpapan saja. Sebab tu saya selalu tekankan dalam mana-mana taklimat yang saya berikan dan juga kepada stakeholder, teknologi is only a tools. Dia tak akan boleh replace pengukuran kadasar. Oleh yang demikian, kita mesti sentiasa pegang pada fundamental survey. Kita tidak boleh lari pada itu. Jadi jangan lupa tentang PONU, base, PO adjusted, latih lipat, cerapan matahari. Semua ni fundamental survey yang perlu ada pada seseorang jurukotanah. Itu yang kita pegang. Tanpa itu kita bukan jurukotanah. So baru-baru ini, baru-baru ni saya ada bagi taklimat ataupun pendedahan di lembaga jurukotanah kepada semua jurukotanah Malaysia. Hala 7 penggunaan NDCB kita mulai tahun 2023. Sebagaimana yang setelah saya bangkitkan tadi, kita ada banyak blok-blok ataupun kawasan-kawasan di mana data-data NDCB itu tidak mempunyai anjakan ataupun sasaran 5 hingga 10 cm yang kita perlukan. So bagi kawasan-kawasan berkenaan, kita terpaksa beralih pada fundamental survey. It's not by coordinated survey. So oleh yang demikian, sistem e-kadasar kita perlu dirombak semula. Sistem e-kadasar perlu dirombak semula untuk membolehkan kita menyemak kerja-kerja yang dicerap ataupun diukur cara fundamental survey. Pada stakeholder nyanya tidak berlaku banyak perubahan, sebab stakeholder masih mengamalkan cara ukuran mengikut fundamental survey. Cuma semakan sistem di JUPEM dan juga metodologi di JUPEM akan diubah supaya kita boleh menerima data-data berkenaan dan proses mengikut fundamental survey dan keperluan fundamental survey, bukan lagi menyemak mengikut sistem. Sebab dalam e-kadasar, NDCDB takes precedent. Maksudnya ialah apabila sesuatu pengukuran dihantar pada JUPEM untuk semakan kualiti, kita akan berpandukan pada NDCB. So kalau NDCB itu ada selisih dan pengukuran itu betul, sistem akan mengatakan bahawa pengukuran itu salah, perlu ikut NDCB. Semua ini tidak betul. Sebenarnya itu hasratnya lah, sebagaimana saya katakan tadi. Kalau NDCB dalam lingkungan 5 hingga 10 cm anjakan, semua itu tidak menjadi masalah. Dan PUK 2009 memang sesuai untuk keadaan coordinated survey. So disebabkan kawasan-kawasan yang masih mempunyai anjakan lebih pada 10 cm, then we have to go back to cara konvensional kita lah. Itu yang kita akan rombak semula sistem e-kadasar pada 2023. So dalam 2023 tu, sistem e-kadasar ni di pihak JUPEM akan boleh menerima kerja-kerja sama ada disemak cara coordinated ataupun disemak cara fundamental survey. Kedua-dua cara pun kita boleh terima, dan dia tidak hanya tertumpu pada sistem coordinated kadasar. Itu hala 7 yang kita akan bawa dalam tahun 2023. Tak lama lagi tuan? Tak lama lagi. Tak lama lagi. Tahun hadapan. Ada beberapa hari saja lagi. Ya, betul. Betul tuan kan? Okey. Baik. Penerangan yang cukup mantap mantap tuan-tuan dan puan-puan, yang cukup jelas. Okey, penjelasan cukup jelas mengenai sistem ataupun sistem kadastar ataupun e-kadastar di Malaysia, mengenai apa yang telah Surveyor Louis Kam Seng telah sampaikan sebentar tadi, mengenai sejarah dan mengenai perkembangan sistem kadastar di Malaysia, dan seterusnya adalah hala 7 sistem kadastar di Malaysia. Tak lama lagi tuan-tuan dan puan-puan, 2023 seperti yang telah dimaklumkan kepada Surveyor Louis Kam Seng kita.
saya kuat sedikit lah apa yang telah disampaikan oleh surveyor Louis Kamseng kita tadi. Teknologi adalah tool sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Ya, betul. Okay. Fundamental survey menjadikan anda seorang juru ukur. Saya juga seorang juru ukur. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Surveyor Louis Kamseng dari Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Ibu Pejabat SME dan bidang kepakaran beliau dalam ukuran kadastre. Terima kasih tuan sekali diucapkan kerana sudi berbual bicara bersama kita pada pagi ini dalam program Bicara Ukur yang dianjurkan oleh Bahagian Ukur dan Pemetaan Institut Tanah dan Ukur Negara Instun. Di sini saya ingin juga mewawarkan kepada penonton kita juga tuan-tuan dan puan-puan di luar sana untuk mungkin boleh intai di laman web Instun untuk lihat program latihan yang ditawarkan pada tahun 2023. Saya Surveyor Khadijah binti Sahdan ingin mengucapkan sampai jumpa lagi kita pada program Bicara Ukur pada akan datang tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera di Ciamo Coffee. Terima kasih. Terima kasih. Kita minum kopi dulu tuan. Silakan. Sedap kopi ni. Ya.